27 Ramadan. Malam 27 ni antara malam yang ramai ulama, bahkan ada setengah-setengah sahabat pun bersumpah mengatakan inilah malam Al-Qadar. Jadi malam ni jangan kita lepaskan peluang. Malam ni adalah kemungkinan besar malam Al-Qadar. Apa yang kita boleh amalkan seperti biasa kita amalkan yang lain. Cuma bezanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Qadar, Nabi akan mengejutkan keluarga dia, mengejutkan isteri dia, mengejutkan anak-anak menantu semua. Nabi akan kejutkan supaya mereka ni tidak tidur di waktu malam Al-Qadar, tidak tidur pada malam 27. Jadi kita ni apa yang kita boleh buat dalam malam ni? Kalau kita kerja esok ni memanglah terpaksa lah kita tidur kan. Tapi kalau kita tak kerja ataupun kalau cuti, kalau kita ni memang tak bekerja pun, tak bekerja mengikut masa orang ni, jadi bolehlah kita cuba untuk tidak tidur pada malam ni, dan kita cuba memperbanyakkan amalan. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan baca Quran. Kalau kita boleh berdirilah lama dalam solat kita, bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima. Doa banyak-banyak, apa yang kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kemungkinan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tuliskan, Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan untuk kita. Sesungguhnya takdir itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah kecuali dengan doa. Jadi doa ni boleh mengubah takdir. Maksud takdir yang berubah ni takdir yang di bumi lah. Sebab takdir yang tercatat dalam ilmu Allah di Lauh Mahfuz tu tak berubah dah. Tapi takdir yang diturunkan kepada malaikat penjaga bumi ni, dia boleh berubah dengan doa kita. Jadi doalah apa-apa yang kita nak minta. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk Allah, semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita mengecek, semakin banyak kita bercakap dengan dia kan, dia akan meluat, dia akan bosan, dia akan penat dengar, jemu. Kita ni asyik cakap dengan dia je, minta dengan dia je kan. Manusia akan jemu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala dia akan marah kalau kita tidak meminta. Jadi mintalah kepada Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Bani Adam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Nabi cerita, kalaulah kamu tidak berdosa, kamu tak buat dosa, nescaya aku akan hapuskan kamu dan aku akan datangkan dengan kaum yang buat dosa, lalu mereka bertaubat, lalu aku akan ampunkan dosa-dosa mereka. Itulah besarnya taubat Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi malam ni jangan kita lepaskan peluang. Mintalah ampun banyak-banyak, doalah banyak-banyak, ibadahlah banyak-banyak, bacalah Al-Quran banyak-banyak. Mudah-mudahan kalau kenalah malam ni kepada malam Al-Qadar, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan putih bersih, suci. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah dia malam yang dinanti-nantikan sejak zaman berzaman. Ramai ulama yang berpegang dengan malam ini adalah malam Al-Qadar. Tapi jangan kita lupa, siapa-siapa yang tengah iktikaf ni, jangan keluar terus dah esok. Kalau boleh iktikaflah sampai ke penghujung Ramadan, sampailah telah kelihatan anak bulan Syawal, barulah kita keluar daripada iktikaf kita.